Fuyo. Finally, abang baru sempat nak cuba pergi makan dekat restoran Fuyo is Uncle Roger. Boleh, takkan tak boleh. Abang pergi ni dekat outlet Central ICT Shah Alam. Dalam jam 2 petang macam tu memang tengah tak ramai orang. So makanan dia boleh tahan cepat lah sampai. Yang first ni Uncle Roger Special Fried Rice. Nampak ditabur bunga kantan tu macam banyak, tapi bila makan tu dia macam tak rasa sangat. Even smoky wok hei tu memang langsung tak ada lah. So bagi abang, nasi goreng special Uncle Roger ni tak berapa nak special lah kot. Yang ni Fuyo Crispy Chicken. Rasa dia ni not bad lah, sedap juga. Tapi untuk harga RM28 bagi 7 ketul bersatu, tak repeat lah kot. Yang air fried noodle ni abang tambah smoke duck. Tekstur mie dia memang agak keras sikit. Tambah pula dia punya masakan tu agak kering. Tapi nasib baiklah dia punya secret sambal tu sedap. So abang curah sambal tu baru boleh makan sampai habis. Dalam banyak-banyak paling menghampakan memang dia punya egg fried rice. Sebab rasa dia memang hamba, memang blend. Jauh kalau nak dibandingkan dengan Din Tai Fung. Dia punya rasa kat wok tu memang tak ada langsung lah. Even dia punya telur dalam nasi goreng tu pun macam ada tak ada je. Dia punya kimchi fried rice tu better lah daripada egg fried rice tu. Apa yang abang perasan, dia punya sos yang sedap. Sos Thai dia sedap, sikit sambal dia pun sedap. Air Uncle Roger's favourite ni boleh tahan, harga dia pun boleh tahan.